Okey geng, alhamdulillah balingan ke-8 geng nak. Dapat seekor, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ekor geng. Alhamdulillah geng, spesies lain pula kita dapat. Spesies Okey geng, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Semoga yang menonton video ni di pemudahkan urusan, diberi kesihatan yang baik. Okey geng, yang ni mungkin video pertama saya untuk tahun 2026. Hari ni saya plan nak menjala geng dekat area sini geng. Area sini saya tak pernah datang lebih kurang setahun setengah. Saya tak pernah datang. Kebetulan hari ni kita cuti, kita cuba geng menjala kat sini. Kalau tengok sini, tengok macam banyak ikan geng, menangkap-menangkap. Tapi saya bawa jala 2 inci setengah geng. Tak tahu ikan ni lekat ke tak geng. Geng, video pertama geng untuk tahun ni. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap ada hasil geng. Mana-mana yang tengok video ni, kalau nak dapatkan jala macam saya ni, korang boleh tekan kat link kat description saya geng. Bawah 200.5 korang boleh dapat jala. Panjang 10 kaki lebih kurang. Saya punya 10 kaki 2 inci setengah. Ni dia. Okay geng, kita cuba balingan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak cantik geng, macam parit kecil macam ni, 8 kaki pun dah sesuai dah geng. Yang ni 10 kaki geng. Tu geng, angkat geng. Tapi saya kecil-kecil lah. Balingan pertama geng, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengah lonjong geng. Baling depan geng, belakang melangkap geng bawah. Tapi rasa tu side ikan kecil-kecil ke tu. Bergegar geng bawah. Tak tahu lekat ke tak geng. Sangkut geng ujung sana. Kita kena puyung geng. Bismillahirrahmanirrahim. Selut dalam geng. Dia sangkut tebing je geng ni. Aduh, sikit je sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu lekat ke tak kan? Rasa macam ada. Tak tahu ikan apa. Geng, ikan botak lah geng. Langkap-langkap ikan botak pun ni geng. Ikan botak tu pun ikan selat lah geng. Aduh, ini kan saya macam ni kan. Mancing ni sedap ni kalau dia tarik kan. Kalau saya macam ni, kita letak pampu uncap-uncap bakal cekerik kan. Kalau ada dia kat area situ kan, macam tu dia tarik pelampung kita kan. Okey kan, kita buka ikan tu. Kita dapat lebih kurang 4 ekor kan. Ikan selat ataupun ikan botak kita panggil. Kalau bleeder lain, bleeder dia tajam sikit sini. Lepas tu ada bintik-bintik hitam. Ada yang bleeder tak ada bintik. Okey, mantap. Okey geng, balingan kedua geng dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nak duduk payah pula geng. Tu yang gegar oh. Nampak gegar nak tu. Nampak dia. Kalau ikan besar, jaring besar, tangkap kan. Ada sudah.
Ada kayu kan. Ikan selat saja kan. Oh, ada puyuh ekor kan. Ikan selat sikit kan. Oh, puyuh pun ada saya ke Alhamdulillah kan, ada puyuh. Kita kalau selat botak dah biasa kan, kita cari ikan kurang biasa sikit. Tapi selat ni kalau besar-besar, goreng panas-panas sedap makan. Kena kelar sikit sebab dia banyak apa tulang. Tulang halus tu. 5 ekor kan. Botak 4, puyuh 1 ekor. Balingan kedua kan dah 10 ekor kan. Kalau 10 kali baling, 10 kali 5, 50 ekor. Boleh balik lah kan. Tak payah lama-lama lah kalau kita nak cari lauk setakat sehari 2 hari untuk lauk. Memang senang kan. Tapi ikan ni kan. Ikan ni pun rezeki kita juga kan. Kalau dia nak bagi, kita ambil kan. Okey. Mantap. Okey kan. Dah 9 ekor dah ikan kita. Botak 9, puyuh 1 ekor. Ni balingan ketiga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau kau dapat tengok dia jauh nampak ikan saja kan. Tapi rasa ikan botak kan. Sebab dia nampak putih-putih. Sini dulu lah. Nak suruh 8 kaki cantik geng. Boleh ikut parit. Ni kita 10 kaki. Sini parit dia kan dalam sikit tau, dia korek. Sebab dia pakai skubator, tangan panjang. Ni sempat saya panggil lebih kurang macam parit gajah lah. Kita biarkan dulu sikit. Selalunya puyuh dia duduk dalam selut. Puyuh keli, bila kita jala, dia akan menyelam dalam selut. Kita bagi chain dulu. Kalau ada, dapat kita kan rezeki puyuh ataupun keli. Nampak besar tu. Nampak gitu ikan. Putih ke kan. Aduh keluar. 3 ekor kan. 4 ekor. 4 ekor kan. Ikan putih kan. Ini kalau ada harga sedap ni kan, ikan putih. Ikan putih. Ikan botak, ikan putih lah kan. Ikan botak. 3 kali baling ada hasil kan. 4 ekor, 5 ekor. Alhamdulillah kan. Kita salah lubuk ni kan. Kita jumpa lubuk ni. Ikan bleeder. Ikan bleeder pula ikan selat. Banyak yang keliru kan. Selat dengan botak. Selat, botak, bleeder. Sebenarnya selat tu orang utara je panggil kan. Kat tempat saya macam Pahang ni, saya panggil botak je senang. Tengok. Kalau kot ni sikit. Dia beza dia, bleeder kat kepala dia tajam sikit. Yang ni tak, ni dia bulat. Lepas tu dia ada bintik. Yang tu senang lah, ketara sikit nampak. Okey, kita teruskan balingan yang keempat. Okey, lanjut. Okey geng, balingan keempat geng. Kalau macam ni geng, setiap kali balingan ada hasil, 10 kali baling dah boleh balik geng. Okey geng. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak terdariat geng. Sebab jala kita besar. 10 kaki. Parit tak apa besar. Kita bagi lama sikit geng. Tengok geng, goyang geng. Tu. Tapi ikan je tadi geng. Nampak tau. 2 inci setengah pun nak keluar geng kepala dia. Kayu. Sekor geng. Tengok ni 2 inci setengah pun nak keluar dah tu balik. Tengok ni, saiz 2 inci setengah keluar kat kepala geng.
Kalau besar ni nyari-nyari nak keluar ni. Okey geng, mantap. Kita teruskan lebih kurang 6 kali balik atau 7 kali lagi. Okey, lanjut. Okey geng, jap. Tadi kita kat ujung ni geng, kita try datang air sini geng. Saya tengok ikan ni geng, kadang daripada mata kasar. Nanti saya try pakai handset tu, tapi tu dah nampak lagi ikan apa geng, ikan botak geng. Ni mau bergoyang ni geng jala saya. Kalau saya balik jadi cantik geng. Orang cakap 80% bulat, memang penuh ikan ni geng. Kita try geng. Mata besar macam tu, tapi mata besar geng, tak apa. Mata besar kita cari ikan besar geng. Okey, fokus geng. Bismillahirrahmanirrahim. Baliknya yang kelima ni geng. Kita pun kan boleh peti baling sangat geng. Boleh baling je lah cakap. Cakap power tak power geng. Okey geng, Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar geng. Alhamdulillah geng, 80%. Bila kita nak baling tu geng, dia dengar bunyi cincin kita. Sebab kita cincin besi. Bergoyang geng. Kalau cincin apa, timah tu dia tak dengar kan. Kalau nak cari cincin timah, tengok geng, bergoyang geng. Tak tahu lekat lagi geng tak. Walaupun botak geng, tarik ikan dia tu. Kalau korang dapat rasa geng. Jangan keluar dah geng. Goyang takkan geng. Tu, tengok tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 geng. Alhamdulillah geng. Cepat menunggu ataupun cepat siam. Ada saya geng. Okay, geng, kita buka ikan geng. Ada seekor geng. Kalau ikan ni senang buka geng, sebab dia tak ada sengat tajam sikit. Ya ni kalau korang datang mancing kat sini geng, memang puas hati lah. Tarikan dia, the best tarikan dia, njut-njut tu, melentur punya geng. Ni teleskopik korang. Okay geng, dapat macam ni sedap geng. Saya besar-besar. Sebab menua ataupun sebab siam lah saya panggil. Tepuk tangan geng. Satu, 2, 3, 4, 5, 9 ekor geng. Okey geng, mantap. Balingan yang kelima geng. Kalau ni dah hampir penuh ni. Skedul lebih ni geng, tambah lagi ni. Mau 2-3 kilo geng kalau 10 balin. Okey, mantap. Okey geng, alhamdulillah. Yang ketujuh pula geng. Kelima ke enam lupa tadi. Kelima rasa geng. Keenam geng, keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan lain tadi lagi ni geng. Sini ikan botak ni. Amat cuaca tak apa terik kan. Okey. Dia kurang 8 kaki geng kedalaman dia. Sebab jala saya 10 kaki, ada sikit lagi. Aruan tak lagi geng langgar. Apa? Mak mutih geng. Kalau ikan ni tu, ikan lahir pun sedap geng. Di sini banyak lahir geng. Apa orang cakap, dua tahun lepas lah, memang banyak lahir geng sini. Kalau korang tengok video lama-lama saya, waktu tu pokok sini besar geng. Ni pokok sini dah kecil lah. Dia dah buat tanam semula lah.
Ni kecil kan, sebab dia tak apa luka, tu boleh lepas kan. Dia hidup je. Risau kan, tak mati. Kita ambil yang ada saiz je. Saiz besar ni kita ambil lah. Ini kalau banyak ni kan, kalau mancing ni berebut kan dia nak makan umpan ni. Sebab sini orang tak datang mancing kan, sebab panas. Orang tak tahan. Saya kan datang menjala. Kecuali video ni akan viral nanti, ramai akan datang kan. Kalau ikan puyuh sosok ni, kalau ikan botak orang tak nak sangat kan. Ni kalau buat perkasam, buat ikan kering memang sedap kan. Ok, jom teruskan balingan yang ke-6. Ok, mantap. Ke-7. Super lah. Kita buang-buang ni kan, yang sangkut-sangkut jala tu. Dia kadang kayu kecil-kecil ni yang buat jala sangkut tak jadi kan. Sini lah. Tak keren. Okay kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak dah ikut parit kan. Aduh, kurang sikit kan. Macam mana? Angkut kayu. Okey. Ada tadi rasa suka. 2 ekor. Patin. Alhamdulillah geng. Ada patin geng. Oh, ada ikan special geng. Alhamdulillah geng, patin liar geng. Ni ikan patin orang bela geng. Kat sini jauh sangka geng. Okey geng, alhamdulillah geng. Nak. Bila kau dengar bunyi tu geng. Ni patin biasa geng. Bukan patin bela. Kenapa geng? Dia punya ni tajam. Ni semua tajam. Kalau bela dia akan ni tumpa kat sini. Antara sini akan tumpa geng, salah satu. Sebab dia bersangkut dengan apa? Sangkar dengan jaring. Okey geng, alhamdulillah geng. Tapi kena hati-hati geng. Yang ni memang tajam ni kalau kena dengan ni. Oh, berdenyut geng. Okey, mantap. Kita lepas geng. Kita patin je tak nak geng, kita lepas. Mana boleh lepas kan, buat balik kan rezeki kita ni. Okey geng, mantap. Botak dia 2 ekor dia geng. 2 ekor dia. Jatuh lah. Oh, jatuh aja. Seekor jatuh geng. Okey geng, lanjut. Mantap. Okey geng, alhamdulillah balingan yang ke-8 geng nak. Dapat seekor, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ekor geng. Alhamdulillah geng, spesies lain pula kita dapat. Spesies haruan geng. Walaupun tak besar, alhamdulillah geng. Ada juga. Macam kat spesies berbeza lah. Kita ada patin, selat, puyuh, haruan. 4 ekor geng. Alhamdulillah geng. Cuma ikan sisik kita tak ada lagi hari ni. Ikan sisik belum ada lagi. Ikan sisik maksudnya macam ikan lampam, kerai. 5. Okey geng. Mantap geng. Nanti kita lebih kurang 2 kali atau 3 kali balik lagi kita tutup lagi. Cukup banyak banyak ni. Dia benar geng nak siang geng ikan botak ni. Okey geng, kalau dia kering memang susah sikit nak siang geng. Kalau siapa yang dapat ikan botak ni, cara nak mudah balik kalau kering, rendam dengan air sikit bagi dia lembut. Lepas tu korang boleh kikih. Nanti saya tunjuk sikit geng cara-cara dia. Okey, lanjut.
Okey gen. Besar gen menangkap gen. Yang ni orang cakap balingan penutup ataupun nama kita buat 2 kali balingan lagi. Hantar lebih kurang 8 kali balingan korang tengok. Tiap balingan tak kumpau kan. Memang mantap kan hasil dia. Gila kan padu. Kita buat 2 kali balingan, lepas tu cukup lagi kita balik. Baik kita nak siang kan. Dia cari best kan. Nak siang tu pun kurang semangat sikit. Cari makan sedap. Kebanyakan orang macam tu kan, siang tak nak. Okay kan. Kita buat balingan ke 9 dulu. Penutup yang ke 10. Kalau ada bonus kita tak tahu, kita tengok dulu macam mana je. Dia selalu anting kecil-kecil ni yang tangkut ni kan. Okay kan. Balingan 9 Bismillahirrahmanirrahim. Lama sikit ke. Mak tu ada ikan puyuh ke keli yang duduk bawah-bawah tu. Goyang. Ni dalam sikit ke. Abang nampak sikit tu. Bergoyang dia tu buih tu kan. Tak tahu dekat ke tak. Hilang lah kan. Botak kan bleeder. Selat kan bleeder lagi ada. Tiap balingan tak kumpau kan. Ada je walaupun seekor 2 ekor. Okay, balingan terakhir yang ke 10 kan. Panas kan. Besar kan dekat lorong tu. Okay game, balingan ke 10 ataupun untuk game. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah game. Senyap kan. Lari lah ikan. Sebab dah tengah hari dah ni, panas kot. Ikan semua menyorok kan. Sebab teduh. Seekor kan. Alhamdulillah kan. Ada ke hasil je. Seekor kan. Okey kan. Hasilnya kan cukup lah kan. Setakat ni video saya menjala dekat area sini kan. Hampir 1.5 tahun saya tak datang kan. Kalau korang tengok video saya yang setahun lepas lah, pokok kat sini tinggi-tinggi lagi kan. Kali ni dia dah tebas. Dia dah tanam baru. Kita baru datang kan. Okey kan.
rasanya sampai di sini saja video kita. Kita jumpa di hari lain dan video lain. Semoga yang menonton video ni di Pengakusan diberi kesihatan yang baik. Kalau korang ada cadangan idea nak suruh saya buat apa, korang komen je kan. Okey kan, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di hari lain. Bye bye. Assalamualaikum.